Jalan Seremban Kuala Pilah, laluan yang bukan sahaja menghubungkan dua daerah, tetapi juga menghubungkan kita dengan warisan kulinari yang unik. Di sepanjang jalan ini, terdapat gerai-gerai yang menjual juadah warisan turun-temurun yang istimewa, seperti daging salai, itik salai dan keli salai. Mari selami kehebatan ilmu menyalai yang diwarisi turun-temurun oleh penduduk tempatan ini. Salai bermaksud berada dekat api untuk dikeringkan. Hal ini bermaksud sesuatu yang basah dan lembap diletakkan di atas api supaya kering. Masyarakat pada zaman dahulu iaitu tinggal di pedalaman dan juga kampung menghadapi cabaran besar untuk mengawet makanan mereka. Tanpa peti sejuk dan juga teknologi moden, mereka mencari kaedah bagi memastikan makanan mereka lebih tahan lama, terutamanya untuk daging dan juga ikan yang cepat rosak. Asal-usul amalan menyalai ini boleh dikesan sejak zaman dahulu kala apabila masyarakat tempatan mula memahami bahawa asap dari kayu yang dibakar boleh mengawet makanan. Kayu bakau dan kayu cempedak sering digunakan kerana kayu-kayu ini menghasilkan asap yang pekat dan harum, memberikan aroma serta rasa yang unik kepada makanan. Menyalai bukan sahaja menjadikan makanan tahan lebih lama, tetapi juga memberikan tekstur dan rasa yang berbeza yang kini dikenali sebagai salah satu ciri masakan tradisional kita. Ni nak perkenannya sekali saya menego ni lomang tok lebay. Daging salai ni ada jual titik semilang, lomang. Jadi saya masuk dia salah satu tadi memperkenalkan Negeri Sembilan ni. Saya jemput singgahlah kedai saya samping tu pula. Adalah saya ni dapat bantu orang kampung. Pelanggan ni kalau yang di Keban ni yang lalu lah 70 Melayu, 20 Cina, 10 India. Luar negara ni kata orang tu Sabtu Ahad lah. Utama saya tahu dari Cina lah. India ada sikit. Di beberapa daerah, teknik menyalai menjadi kemahiran yang diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya, menjadi sebahagian daripada identiti budaya mereka. Proses menyalai bermula dengan pemilihan bahan-bahan yang segar. Daging lembu, itik dan keli dipilih dengan teliti. Setiap jenis daging digaul dengan serbuk kunyit dan sedikit garam untuk menghilangkan bau hanyir ikan dan daging. Bahan yang kita akan gunakan adalah garam dan kunyit. Kita akan gaul sebati. Ini pula ikan keli. Sama juga, kita akan letak garam dan kunyit. Ini adalah daging. Kita akan masuk dalam bekasnya dan seterusnya kita boleh salai lah. Daging tak perlu perap. Sebabnya daging dia ada tekstur dia. Ikan.
Dan selepas ni kita boleh salai selama sejam. Setelah digaul, bahan-bahan ini digantung di atas bara api yang diperbuat daripada kayu keras seperti kayu rambutan atau kayu bakau. Proses salai adalah di kawasan ini adalah selama sejam. Selepas tu kita akan gantung di sini lebih kurang 3 jam untuk customer beli. Kayu yang kami gunakan merupakan kayu getah ataupun kayu daripada hutan. Dan di sini kita ada gunakan sikit ampas kelapa untuk bagi aroma asap. Proses ini memerlukan kesabaran. Bara api dikawal dengan rapi cukup untuk menghasilkan asap tebal yang akan meresap ke dalam daging dan ikan tanpa membakarnya. Hasilnya, daging dan ikan yang lembut dan beraroma. Kalau nak lagi sedap mungkin boleh lama lagi, tapi kita ikut kepada permintaan pelanggan. Ada pelanggan yang suka fresh, iaitu tak terlampau kering. And then kalau macam yang inginkan lebih kering, baru kita akan salai lebih lama. Produk yang lebih daripada 3 jam ada permintaan yang mana dia orang memang suka yang lama, tapi sekiranya tidak habis untuk masa sehari, kita orang akan gunakan untuk masak, iaitu kalau di sini terdapat rendang itik salai, gulai daging salai dan gulai keli salai. Kita orang akan jual pada setiap hari, iaitu untuk rendang itik yang mana kita orang menghasilkan iaitu lemang, dan hari-hari kita mengadakan ada rendang itik salai. Bagi daging dan ikan keli, kita orang akan jual pada Jumaat Sabtu Ahad, yang mana hari tersebut pelanggan lebih ramai datang ke kedai. Ilmu menyalai ini bukan sekadar teknik memasak, tetapi merupakan seni warisan yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Pemilik gerai Lomang Tok Lobai, Encik Suhaimi, berusaha keras untuk memastikan warisan ini tidak hilang di telan zaman. Haruslah diberi pujian. Keenakan dan kelazatan daging salai ditandai dengan aroma daging salai itu sendiri. Oleh itu, terdapat pelbagai cara memasak bagi mengekalkan aroma ini. Di sini bersama dengan saya, Encik Muhammad Fadil bin Ismail, untuk berkongsi cara memasak masak lemak daging salai yang dicampur dengan kulit rambai. Silakan Encik Muhammad Fadil. Nombor satu yang kita nak tengok ialah bahan asas dia, iaitu daging salai. Daging salai ini, kisah dia, sekilo daging hidup ya. Sekilo daging hidup, bila kita salai, kita dapat banyak ini. Jadi ini daging salai, kisah dia awit tradisi datuk nenek moyang kita dulu. Apabila kita dapat daging yang berlebih, dahulu dapur kayu, orang tua-tua dapur kayu, 2 tungku ya. Jadi dapur dia kayu, dan di atasnya kita akan letak satu bakul dengan takar dengan tali. Jadi daging itu akan diletakkan di dalam bakul tersebut, dan dia sentiasa diasap sepanjang masa. Kalau sekali masak, asap dia semua kena di situ. Itulah kaedah awit dulu. Dan apabila kita nak masak, kita ambil 2-3 ketul kat situ, kita mula potong dia sebesar-besar ini kalau kita kata, dan di situlah kita akan mula mengolah macam mana nak dijadikan gulai masak lomak cili api. Bahan yang pertama. Yang kedua, campuran. Campuran ni kita tengok kat sini, sini ada kulit ramai. Kita nak beritahu sebab apa? Dulu-dulu orang kampung kita, di setiap kampung dia ada porak ya. Porak ni sebenarnya kebun kocik. Kebun kocik tu kita tengok dulu, boleh kata semua orang tua-tua dulu dia ada porak, ada kacang, ada cili api, ada kunyit, ada kulit pokok ramai, ada pokok limau. Jadi semua ini pucuk ubi. Jadi benda-benda ni kita akan dapat di dalam kawasan pagar, dalam kawasan kampung. Itu sebab dia, kalau kita tengok sekarang, daging salai ni dia akan campur terung telunjuk, pucuk ubi, kulit rambai. Kalau kita tengok dulu daun asam kelugu, itu saja. Sebab apa? Kita banyak gunakan ekonomi sara diri untuk masak, dan campuran bahan-bahannya semua kita ambil di dalam kawasan porak. Kita juga dulu kita tanam pokok kunyit, kita juga tanam pokok lada cili api yang sini. Nanti pun kita akan petik di kawasan porak.
Dan kita guna garam kasar ya. Garam kasar sebab apa? Garam halus dulu dia rasa dia lari. Jadi kalau kita nak buat masak lomak cili api ni, kita akan pakai garam kasar. Kita ringkaskan bahan asas untuk dia ini saja. Tapi kalau kita nak kekalkan aroma asap itu, kita tak pakai serai, kita tak pakai daun kunyit. Baru kita dapat masak lomak cili api aroma yang sempurna. Itu dia kisah dia untuk bahan-bahan dia. Baik, Cik Prof Fadil, macam mana kalau kita nak kulit ramai ni, kita nak ambil bahagian mana yang sebenarnya? Cuba terangkan sedikit. Kulit ramai ni kita akan ambil begini. Kita tak ambil isi dia, kita tak ambil tangkai dia. Kita kena ingat, kita ambil dia punya kulit dekat sini. Jadi kulit dia ni sebenarnya dia masam ya. Dia masam, saya akan jelaskan masa bila dia nak masukkan ya. Cik Prof Fadil, tadi kata ada sekilo daging. Jadi berapa banyak mana cili api sukatannya? Kalau ikut Negeri Sembilan punya cita rasa tu memang pedas ya. Kalau sekilo daging tu lebih seronggam lah ada api dia. Tentang kunyit pula, untuk sekilo daging ni, kalau saya boleh mudahkan saja, okey. Saya ingat ikut warna kunyit lah. Ini untuk sekilo daging. Ini daging telah disalai ya. Daging telah disalai tadi, kita potong macam ni. Daging batang pinang ya. Bukan daging batang kotak ya, daging batang pinang ya. Jadi kita potong macam ni, daging lembut. Okey, untuk kita pastikan dia terasa nanti, saya lebih suka kita tumbuk dia ya. Bunyi tak apa ya. Saya kata. Jadi pada macam ni, dia dah lembut, nanti kita masukkan dia lebih terasa. Semua kunyit, lada, asam, garam semua rasa sebab kita dah lembutkan dia cara macam ni ya. Bahan seterusnya ialah santan. Sukatan santan untuk 1 kilo daging salai ini ialah 2 buah nio. Kita panggil nio ya. Jadi seterusnya dia punya kunyit lada. Kunyit lada ni kalau ikut sukatan 1 kilo tu 1 gonggam. Kalau orang Negeri Sembilan dia mesti podeh. Kalau tak podeh kan kau nak marah. Apa ni mana lada kau? Macam itulah dulu orang cakap. Lepas tu untuk kuning kunyit nanti kuah tu nanti dia kena cantik. Kalau dia pucat dia tak jadi. Jangan lupa garam. Sekarang kalau garam tak ada kan, bunyi orang tua. Garam kau tak ada ni macam lauk spita je. Kata orang tua dululah ya. Jadi kita buat garam ni. Garam ni kalau tak berapa cukup pun tak apa. Nanti bila kita nak angkat, kita boleh tambah kemudian. Jadi saya start tumbuk lada ini. Nanti waktu memasak ni saya terangkan apa dia maksud kocut daging sebelum masak. Masak lomak cili api, daging salai, yang pertama sekali kita nak gaulkan daging yang potong tadi, yang dah ditumbuk tadi dengan lada api dengan garam yang kita tumbuk tadi. Jadi ini namanya mengocut daging. Mengocut daging ni tujuan untuk buang air dalam daging. Walaupun dia sudah disalai ya, sebenarnya di dalam dia masih ada air yang kalau kita masak ni, air ni mungkin banyak. Dia akan kering dan akhirnya daging ni akan lembut. Ini maksud dia mengocut daging. Daging ni kocut ambil masa lebih kurang 15 minit ke 20 minit untuk dia sempurna ya. Kalau kita kocut ni tak cukup, nanti dia koreh ya, dia keras. Bila dia koreh nanti susah nak makan. Kalau kita tak tengok kat sini dia sudah empuk ya. Kita tengok dia dah kering. Jadi bila sudah kering tu kita boleh masukkan santan. Saya masukkan sini. Okey. Ya. Jadi kita nampak dia pekat ya kuah tu. Kita tambah sikit air lah ya. Kita tengok tu perlahan-lahan kunyit punya warna tu akan keluar ya. Dia mula-mula macam tak apa nampak ya. Nanti bila dah mendidih, kunyit ni akan nampak jelas dia punya warna. Kita tunggu dia mendidih ataupun menggelogak. Sebagai tanda santan tu dah masak ya. Kalau tengok kat sini, kalau kuning dia sudah keluar, kuning kunyit hidup tadi ya. Kalau saya punya pengalaman sudah sempurna masak daging ni. Ya, jadi saya nak masukkan kulit rambai ya. Ya, tengok masuk kulit rambai. Okey. So saya kacau lah. Gaulkan dalam 5 minit ke untuk pastikan asam kulit rambai ni sebati dengan kuah. Nanti saya sukakan apabila sudah boleh diangkat, kita akan hidangkan. Kulit rambai yang kita masukkan tadi, asam dia dah keluar ya. Kalau kita tengok kat sini, betul-betul kunyit hidup punya warna pun sudah keluar.
daging pun sudah empuk, kulit ramai pun asam dia sudah keluar. Kalau kita rasa kuah dia ada masam, ada pedas, ada masin. Dan kalau siapa yang dekat sini, kita boleh bau dia, aroma daging salai ni dah keluar, memang wangilah untuk dimakan ya. Jadi sudah siap masak lomak cili api daging salai campur kulit ramai. Dengan memegang teguh kepada tradisi, mereka memastikan rasa asli dan teknik menyalai yang betul terus diwariskan kepada generasi akan datang. Jika berkesempatan datang ke Kuala Pilah, jangan lupa menikmati kehebatan rasa daging salai, itik salai dan keli salai yang sukar untuk dilupakan. Hal ini bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang menghargai warisan kita. Dari aroma asap yang berlegar-legar hingga ke produk salayan, semuanya menceritakan kisah yang sama. Kisah rasa, tradisi dan warisan yang harus dipelihara dan dikekalkan dari generasi ke generasi.